Kenapa aku baru tahu yang kita dah boleh masak tombol dekat rumah? Sebenarnya korang nak sediakan di rumah, korang masukkan dia punya mie, masukkan dia punya best sop daging tu, minyak cili dekat bekas dekat atas. Lepas tu masukkan heat pad dekat bawah, letak air biasa pun tak apa, tunggu dalam 15 minit. Lepas tu dah siap. Bau beef noodle dia memang macam bau makan dekat tombol. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Beef noodle dia memang sedap dan juga lembut, dan paling penting sekali, mudah nak disediakan, boleh buat berbuka, morek ataupun sahur. 15 minit je dah siap. Oh, ketulan daging yang sebenar tau. Bismillah. Lembut. Beef ball pun ada. Yang beef fresh, nampak ni dia punya daging dia. Lembut. Bismillah. Untuk yang nasi ni, diorang pakai konjac rice tau. Yang ni sihat sikit lah. Panas. Mana rasa rempah-rempah sikit, pedas-pedas sikit. Tak muak. Daging.